Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم سأحكي لكم عن قصة عن الجحا وهي قصة مليئة بالعبرة. هيا نبدأ الآن. Kembali lagi kita dalam kisah Juha dengan keldai. Pada video episod yang ketiga, saya telah ceritakan kisah Juha dengan keldai yang berkurang. Sebenarnya banyak tahu kisah Juha dengan keldai ni. Akan tetapi untuk video kali ni, saya nak fokus untuk cerita kisah Juha dengan keldainya yang hilang. Iaitu dalam bahasa Arabnya adalah Qissatu Juha ma'a himarihi dha'i. Macam mana keldai Juha ni boleh hilang kan? Okey, kisahnya bermula dengan satu hari, Juha ni dia menunggang keldai untuk pergi berjumpa dengan sekumpulan manusia lah. Selesai berjumpa dengan sekumpulan manusia tu, Juha ni nak balik. Sewaktu dia nak balik tu, salah seorang daripada mereka, iaitu sekumpulan manusia tadi, datang kepada Juha dan mengkhabarinya bahawa keldainya telah hilang. Tahu tak apa yang peliknya dekat Juha ni? Selepas dikabarkan berkenaan keldai dia telah hilang, Juha ni dia gembira yang bersangatan sehingga dia sujud syukur. Jadi tindakan Juha ni membuatkan orang yang beritahu Juha tadi berkenaan dengan keldai dia yang telah hilang hairan tau. Sepatutnya kita sedih lah kan, keldai hilang. Nak beli bukannya murah kan? Disebabkan dia hairan dengan tindakan Juha ni, dia pun berkatalah kepada Juha, "Ma laka ayyuhal ahmaq atafrahu wa qad da'a himaruka." Yang bermaksud, mengapa denganmu wahai si bodoh? Adakah kamu gembira sedangkan keldaimu telah hilang? Apa yang mengejutkan orang tersebut adalah lontaran jawapan daripada Juha. Tahu apa yang Juha cakap? Okey, Juha cakap, "Inni ashkurullah li'annani lam akun rakiban alaihi wa illa da'tu ma'ah." Maksud ayat Juha dekat sini adalah, aku bersyukur kepada Allah kerana aku tidak menunggang keldai itu. Sekiranya begitu, aku pun akan turut hilang bersamanya. Maka dengan itu, orang tersebut pun fahamlah dengan tindakan Juha ni. Jadi moral dalam kisah ini, kita perlulah untuk sentiasa bersangka baik dengan setiap musibah yang menimpa atas kita. Kerana sesungguhnya setiap kesusahan ada kemudahan yang memberikan harapan dan ketenangan kepada kita untuk tenang dan bersabar serta bertawakal. Itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe our channel. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.